الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه مرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati pengerusi masjid, Tuan Imam, Bilal, hadirin dan hadirat, jemaah sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, Tuan Haji, Puan Hajah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada malam ini untuk kita solat maghrib secara berjemaah dan seterusnya kita dapat menghadiri ataupun duduk seketika antara maghrib dengan isyak untuk kita mendengar sedikit kuliah berbahasan ilmu agama. Dan jangan lupa sama-sama kita ikhlaskan niat untuk belajar ilmu agama. Jangan lupa kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama mana kita berada di dalamnya. Dan insya-Allah kita niatkan kita belajar untuk belajar ilmu agama, menghilangkan kejahilan dan kita sebarkan kepada orang ramai. Jadi insya-Allah kita bulan lepas tak ada kuliah bersama saya sebab saya baru balik dari umrah. Biasalah baru balik umrah ni dia demam kan. Dia demam jadi saya tak laratlah nak pergi nak mengajar kuliah. Jadi alhamdulillah bulan ni dapat teruskan. Dan kita telah habis perbahasan tentang solat. Kita dah ceritakan tentang syarat-syarat solatnya, macam mana wuduk, macam mana perkara membatal wuduk, rukun-rukun solat daripada niat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir dan juga memberi salam. Dan kita dah ceritakan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Serta kita dah cerita tentang apa yang kita perlu buat kalau kita tertinggal sesuatu di dalam solat. Kalau tertinggal rukun dalam solat, apa yang kita perlu buat? Contoh tertinggal sujud, apa yang kita boleh buat? Kalau kita tertinggal perkara sunat dalam solat, apa yang kita perlu buat? Semua tu kita dah selesaikan. Alhamdulillah. Jadi, pada malam ini, kita nak menceritakan tentang memahami makna bacaan di dalam solat, terutama kita nak memahami makna Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan sekalian, adakah cukup kalau kita solat sekadar bergerak, sekadar melakukan pergerakan sahaja, tetapi hati kita tidak hudur, tidak khusyuk, kita tidak meletakkan Allah, macam seolah-olah kita solat tapi kita lupa Allah. Kita solat, orang kata, oh solat ni kita nak menghadap Allah dan sebagainya. Tapi kita solat dalam keadaan kita lalai. Dalam keadaan kita lalai. Kita solat, tapi fikiran kita, lepas ni nak makan apa ya? Makan tom yum ke? Roti canai macam sedap juga. Tak boleh. Bini aku tengah tunggu kat rumah. Kan aku pergi kedai mamak. Tak pasal-pasal ada telefon berdering. Call, suruh balik cepat. Ganggu otak kita kan. Time solat, terganggu. Jadi, kata Imam Ghazali, solat khusyuk di dalam solat adalah perkara wajib. Ini kata Imam Ghazali. Ini bukanlah kita kata pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, kerana mengikut pandangan muktamad, kalaulah kita solat sekadar bergerak, kita baca Quran, baca surah, settle, tapi fikiran kita melayang, yes, memang betul. Solat kita sah. Tapi kurang pahala. Cuma Imam Ghazali dia mengatakan kena juga ada khusyuk walaupun sedikit di dalam solat. Kerana di dalam Quran mengatakan dalam surah Taha, aqimis solata li zikri, okey. Jadi kat sini nak mengatakan bahawa dirikanlah solat untuk mengingati Allah. Li zikri, untuk mengingati Allah. Kerana apa? Dalam ayat ini menunjukkan ada perintah, ada arahan yang mana menunjukkan kita mendirikan solat untuk mengingati Allah, bukan selainnya. Lawan kepada ingat Allah ialah ghaflah. Ghaflah tu adalah lalai. Lalai ataupun terlupa. Okey. Ghaflah adalah lalai. Jadi kalaulah kita ghaflah ataupun lalai di dalam solat kita,
Jadi macam mana kita nak mencapai tujuan mengingati Allah dalam solat? Sedangkan tujuan kita solat, apa tujuan kita solat? Untuk mengingati Allah. Kalau dalam solat pun kita tidak mengingati Allah, kalau dalam solat pun kita tiada khusyuk, tiada hudul, hudul di dalam hati kita, apa maknanya kita solat? Apa makna kita solat? Agama lain, Cina ke Yahudi ke dan sebagainya, mereka solat tak? Mereka solat dekat kita kata tokong mereka buat macam-macam gaya kan. Mereka juga melakukan pergerakan. Mereka juga melakukan pergerakan solat mereka. Tapi hati mereka tidak menyembah Allah. Hati mereka tidak mengingat Allah. Jadi, kita sebagai umat Islam, kita juga solat. Kita juga melakukan pergerakan. Tapi bezanya adalah kita menyembah Allah. Macam mana kita nak menyembah Allah kalau dalam hati kita pun tidak mengingati Allah ketika dalam solat? Kalau waktu lain, contoh waktu makan ke waktu kerja ke memang susah dah nak ingat Allah. Kan contoh waktu kerja, kalau orang tu kerja di pejabat, dia otak dia dalam otak dia ketika itu sedang memikirkan, oh nak kena tulis nak tulis, dokumen-dokumen, nak hantar fail ataupun kalau orang tu, businessman, oh macam mana nak naikkan untung. Ketika tu otak dia dalam tengah memikirkan dunia. Takkanlah dalam 24 jam satu solat 5 minit, takkanlah dalam 5 minit kita tidak boleh mengingat Allah. Kalau dalam solat pun kita tak boleh hadir mengingati Allah, jadi bila lagi kita nak mengingati Allah? Kata Syekh Ali Abdul Qadir, dia kata, cara untuk kita mengingati Allah, cara untuk kita khusyuk dalam ibadah, dalam solat, yang pertama adalah kita kita tak boleh bayangkan Allah. Kita tidak boleh bayangkan Allah sebab Allah ini tidak ada jisim. Allah tidak ada jisim macam kita, tidak ada anggota badan macam kita. Jadi kita memang tidak boleh bayangkan Allah. Jadi macam mana dalam solat kita nak khusyuk? Kita perlu bayangkan apa? Maka kata Syekh Hadi, kita boleh bayangkan ataupun ingat kembali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Antara nikmat yang paling besar Allah bagi kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat kehidupan. Kalaulah Allah tidak menghidupkan kita dalam Islam, tidak menghidupkan kita dalam keadaan kita ni umat Nabi Muhammad SAW, nescaya kita dalam golongan yang rugi. Nescaya kita dalam golongan yang rugi. Maka ketika kita menyembah Allah, ketika kita beribadah, apa yang kita boleh buat cara untuk kita nak ingat Allah adalah kita ada perasaan syukur. Kita ingat kembali apa yang Allah telah berikan pada kita. Allah dah hidupkan kita. Allah telah kuatkan kita untuk datang masjid, untuk bersolat sama-sama. Allah telah memberi kita iman. Allah telah berikan kita rezeki. Ya Allah, aku ni hamba, aku ni kecil sangat. Aku ni kedis sangat. Aku terlampau kecil, aku tak mampu nak buat apa-apa. Apa yang aku ada hari ini adalah disebabkan Kau, ya Allah. Engkau yang memberikan aku segalanya. Aku ni tak boleh buat apa-apa. Kalaulah Allah tidak memberikan tenaga kepada kita, tidak memberikan kekuatan kepada kita, kita tak boleh buat apa-apa pun. Nak even nak bergerak, nak mengkedip mata pun kita takkan mampu. Kalau bukan dengan sebab Allah. Maka disebabkan itu, dalam solat ingat Allah. Okay, ingat Allah. Cara yang kedua, ah, cara yang kedua adalah kita memahami makna-makna apa yang kita baca, surah Fatihah, surah lazim, bacaan tasbih di dalam rukuk, di dalam sujud. Kita perlu memahami. Bukan wajib, tuan-tuan. Bukan wajib. Tapi nak cakapnya untuk kita betul-betul menghayati yang kita ini adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Untuk kita betul-betul menghayati, seeloknya kita faham apakah makna bacaan di dalam solat kita. Maka saya akan ceritakan tentang tafsir surah Fatihah. Sebab kalau saya nak cerita satu-satu tafsir surah Fatihah, tafsir surah lazim, apa makna bacaan dalam rukuk, dalam sujud sampai ke tahiyat, insya-Allah tuan-tuan, sampai lepas isyak kita tak akan settle. Sampai esok pun tak akan settle. Tapi saya ambil yang paling penting, iaitu tafsir surah Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah adalah rukun di dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ini ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Mengikut mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Maka sesiapa yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah Al-Fatihah dia. Maka dia kena, bukanlah makna kata terus batal solat, tidak.
dia ulang balik Al-Fatihah dia. Begitu. "Ustaz, dekat Mekah," kan, ustaz baru balik dari Mekah. "Ustaz tengok tak dekat Mekah tu imam tak baca pun bismillah." Itu mazhab lain. Okey, itu mazhab lain. Dekat Mekah, apa nama, kita di Malaysia mazhab Syafi'i. Orang dekat Mekah, dia apa nama, mereka sebahagian mereka tidak mengikut mazhab Syafi'i. Jadi kita naikkan mazhab ni lah kat Mekah, satu dunia kumpul, ya. Satu dunia berkumpul di Mekah. Takkanlah semua orang nak mengikut mazhab Syafi'i, mereka pun ada mazhab mereka, Hanafi, Hanbali, Maliki dan sebagainya. Maka kita kena fahamlah, ya, kena faham. Jadi kalau nampak macam, "Ish, pelik-pelik ni, apa nama, solat mereka ni." Jangan terus buruk sangka, "Oh, solat mereka tak sah." Tak, jangan. Kita sangka baik, mungkin itu sah mengikut mazhab mereka. Itu mungkin sah mengikut mazhab mereka. Contoh, apa nama, ada orang buat solat, mereka duduk di hotel, ya. Mereka duduk di hotel, mereka solat mengikut imam dekat Masjidil Haram. Sah ke tidak? Mazhab Syafi'i tidaklah. Tapi disebabkan mereka ada mazhab lain, ya, mereka ada mazhab lain, maka perbuatan mereka tu insya-Allah sah. Sama juga contohnya, kalau pergi ke Masjidin Nabawi, ada jemaah yang solat di hadapan imam. Kan Masjid Nabawi, imam dalam masjid, ada jemaah solat di luar yang mana jemaah tersebut di hadapan imam. Maka mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Jangan kita kata, "Oh, semua solat mereka batal." Tak, ada mazhab yang kata boleh, sah ketika tu. Jadi ketika itu nak katanya, eee, kalaulah kita lihat orang di Mekah ke di Madinah ke ataupun di mana-mana saja, yang pertama jangan buruk sangka dulu. Jangan buruk sangka dulu. Gitu. Kita nak ajar gitu hati kita, jangan buruk sangka kepada orang terlebih dahulu. Mungkin ada mazhab mereka yang mereka pegang. Alright. Okey, itu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ayat adalah ayat di dalam Al-Quran. Tapi kalau contoh tok imam kita jelas tak baca bismillah, tu lain ceritalah. Tok imam kita memang mazhab Syafi'i. Ha, tapi jangan pecat dia. Jangan pecat dia, tegur dia. Cakap apa nama, cara nak tegur imam, kalau imam tersalah ataupun terlupa, kita cakap subhanallah. Ah, Kalau imam tu perasan, "Oh, aku lupa baca bismillah." Dia akan ulang balik bismillah dan teruskan solat macam biasa. Kalau imam tak tahu, "Apa salah aku?" Kita di belakang, makmum kita, kita makmum di belakang, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Cakap begitu. Kita cakap bismillahirrahmanirrahim supaya imam tahu, "Oh, aku terlupa baca bismillah." Ni sebut bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita sebut, "Tok imam, anda lupa baca bismillah." Batal solat kita sebab kita bercakap. Gitu. Okey. Kemudian ayat ini, surah Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Kita biasa dengar kan? Kita biasa dengar surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Madaniyah yang turun di apa nama, surah yang dinisbahkan kepada, Madinah. Bukannya Madani Sumbangan Rahmah tu, tidak. Bukan. Jadi apa itu surah Makkiyah dengan Madaniyah? Ah, ada apa nama yang ramai di kalangan kita pegang, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah. Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah. Itu betul mengikut satu pendapat, tapi yang sebetulnya yang lebih tepat adalah surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi. Surah yang diturunkan sebelum hijrah. Sebab apa tuan-tuan? Sikit sebelum tu, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan selepas hijrah. Kenapa tuan-tuan? Kerana selepas hijrah, Nabi berada di Madinah. Tapi Nabi balik semula tak ke Mekah. Balik. Balik semula dalam kisah pembukaan Mekah. Kisah Fathul Mekah. Maka ketika Nabi berada di Mekah ketika itu, ada ayat Quran yang turun ketika itu. Ianya dinamakan Madaniyah, bukan Makkiyah. Walaupun ianya diturun di Mekah. Sama juga. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi pergi ke Taif. Ha, Kalaulah ada surah, ayat yang diturunkan di Taif, ada tak kita dengar, "Oh, surah ini adalah surah Taifiyah." Tak ada. Okay, tak ada. Maka kalaulah ayat Al-Quran itu turun sebelum Nabi hijrah, walau di mana saja Nabi berada, ianya dinamakan surah Makkiyah. Adapun surah ataupun ayat yang diturunkan selepas Nabi hijrah,
ianya dinamakan sebagai Madaniyah walaupun Nabi berada di Mekah, di Madinah ataupun di Syam atau di mana saja. Itu kena fahamlah, okey, kena faham. Ah, Kemudian adalah ulama lain dia kata, "Oh, benda ni pun ada khilaf." Ada ulama mengatakan Al-Fatihah ini surah Madaniyah. Tapi ulama kata ulama kata, eee, solat di apa nama, bila perintah solat itu muncul? Ketika Isra' Mi'raj, ketika tu Nabi di Mekah. Bila Nabi di Mekah, turun suruhan untuk kita solat. Maka kalaulah Al-Fatihah ini diturunkan di Madinah, maka apa yang orang Mekah baca ketika solat? Kan dalam apa nama, kita kata tadi, dalam solat kena baca Fatihah. Kalaulah contoh di Mekah ada suruhan solat, tapi surah Fatihah diturunkan di Madinah. Jadi ketika di Mekah mereka semua solat, mereka baca surah apa? Itu perbahasan ulama lah tuan-tuan. Gitu. Okey. Kemudian surah Fatihah ni dia ada banyak nama. Surah Al-Fatihah pembuka, okey. Fatihatul Kitab pembuka. Surah Al-Fatihah ni adalah pembuka Al-Quran. Okey, tuan-tuan, orang tanya, bukan ke surah yang pertama yang diturunkan adalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa Al-Fatihah ini dijadikan surah yang pertama? Ayat pertama yang diturunkan, kalau orang tanya, apakah surah ataupun ayat pertama diturunkan? Bukan Fatihah, bukan Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tidak diturunkan mula-mula. Bahkan ayat yang mula-mula diturunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq tu. Cumanya Nabi mengatakan, yes, memang betul, surah Al-Alaq itu adalah surah yang pertama diturunkan, tetapi ketika pembukuan Al-Quran, sahabat diajar untuk letakkan surah Al-Fatihah pada mula-mula, di awal Al-Quran. Kerana itulah Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah, pembuka. Pembuka. Okey. Dan juga dinamakan sebagai Ummul Kitab, ibu kepada Al-Quran. Ah, Kerana apa tuan-tuan? Kerana Al-Fatihah ini dia punya fadilat ataupun kelebihan dia sangat agung. Surah Al-Fatihah ni ialah semua surah agung, semua surah mulia. Kita tak boleh kata satu surah itu tidak mulia, tidak. Nauzubillah, jatuh iman kita ketika itu. Tapi nak cakapnya surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling agung, yang paling agung. Kerana apa? Kerana kalau ada sesiapa yang pernah ada pengalaman merawat ke ataupun keluarga yang kita kata merawat kan, rawatan Islam, apakah surah, ayat yang mesti mesti ustaz tu baca, iaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah tu nak katanya dengan surah Al-Fatihah tu dia boleh menjadi syifa, pengubat. Walaupun bukan sekadar pengubat untuk masalah, kita kata masalah mistik, tidak. Bahkan semua, semua. Tak kisahlah contoh kalau kita biasa dengar amalan-amalan kan, kalau sakit kat sini baca surah Fatihah, letak tangan di sini. Ah, Ustaz, ini bid'ah ni, bukan. Ini bukan bid'ah. Kita baca surah Fatihah sebab ini adalah berkat. Dengan keberkatan Fatihah itu mudah-mudahan sakit kita disembuhkan. Dan apa-apa saja doa. Kita nak minta apa? Kita nak minta dimurahkan rezeki, nak jadi pandai, nak dapat kesihatan. Kata Kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, guru saya, sebelum doa baca Fatihah dulu. Eloknya baca Fatihah kemudian doa, sebab surah Fatihah itu adalah surah yang berkat, surah yang agung. Dan banyak lagi lah tuan-tuan nama Fatihah ni. Al-Fatihah, Sab'ul Masani ialah 7 ayat. Kemudian Ummul Kitab, banyak lagi nama-nama Al-Fatihah. Ah, Kalau kita belajar bahasa Arab, sesiapa yang mempunyai banyak nama, semakin banyak nama seseorang itu, maka semakin mulia seseorang itu. Sebab itu Allah ada banyak nama. Allah tidak ada Allah bukan hanya satu nama saja, tidak. 99 bahkan lebih lagi. Jadi nak katanya kat sini sebab itu Allah mulia. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bukan hanya ada nama baginda bukan hanya Muhammad. Ada lagi Ahmad, apa lagi,
kalau kita lihat dalam satu kitab ni, Barakatul Makkiyah. Di situ ulama tersebut menghimpunkan 500 nama Nabi, tak silap saya 500. Menunjukkan bahawa mulianya Nabi, mulianya Nabi. Kalaulah seseorang itu ada banyak nama, menunjukkan kemuliaan dia lebih bertambah. Gitu. Sebab itu surah Al-Fatihah ini banyak nama. Okey. Jadi kita pergi kepada ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita faham Al-Quran ini melalui terjemahan-terjemahan Al-Quran yang ada dekat masjid dengan surau. Tapi nak faham betul-betul makna di sebaliknya, ianya perlu kepada belajar. Tidak boleh sekadar baca begitu saja. Kerana apa? Kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan tuan-tuan, jujur saya kata, apa nama, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kompleks. Sangat kompleks. Bahkan bahasa Arab tu memang dah kompleks. Dan Al-Quran, bahasa dia bukan bahasa yang direct. Bahkan bahasa Al-Quran ni banyak, ada bahasa-bahasa kiasan. Bahasa-bahasa kiasan macam kita lah. Macam kita ada syairnya, ada pantunnya, ada sajak. Kadang kita baca sajak orang-orang dulu, ish, apa benda dia nak cakap ni kan, tak faham. Itu bahasa Melayu tuan-tuan. Bahasa Melayu pun susah untuk kita faham. Macam mana dengan Al-Quran yang mana bahasa dia lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Sebab itu, nak faham Al-Quran bukan sekadar baca terjemahan. Bukan. Dia kena ada guru. Jadi, maksud Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah. Kita start dekat situ dulu. Dengan nama Allah. Maknanya kat sini adalah kita memohon, musta'inah. Maknanya kita memohon kepada, kita memohon dengan nama Allah. Kita memohon pertolongan dengan nama Allah. Sebab tu dalam hadis mengatakan, apa nama, Masalah Nabi Muhammad, kalaulah sesuatu, saya lupa dia punya bahasa Arab dia. Kullu mri'in dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut kurang berkah, terputus ataupun kurang berkat. Sebab tu kita nak buat apa saja, kita kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak mengajar, mulakan dengan Bismillah. Nak minum, mulakan dengan Bismillah. Nak makan, nak buat kerja, mulakan dengan Bismillah. Kenapa? Sebab maksud Bismillah adalah kita meminta pertolongan Allah. Kita meminta dengan nama Allah, dengan pertolongan. Dengan pertolongan nama Allah, maka aku nak minum, aku nak makan, aku nak buat kerja. Sebab Bismillah itu kita meminta pertolongan daripada Allah. Dengan nama Allah. Allah tu siapa? Hari tu saya mengajar UIA. Saya tanya, apa maksud Allah? Kita hidup dah lama dah jadi orang Islam. 60 tahun, 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Lama dah. Tapi bila tanya, apakah maksud Allah? Saya pernah tanya, apa maksud Allah? Allah tu Tuhan. Tuhan tu siapa? Allah. Siapa Tuhan? Allah. Allah. Macam balik gitu je. Allah Tuhan. Tuhan Allah. Allah Tuhan. Tapi apakah maksud sebenar Allah kat situ? Allah adalah nama bagi zat yang wajib wujud, yang mesti wujud, yang mana zat tersebut bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Panjangnya Ustaz. Panjanglah, sebab tu kena belajar. Okay, sekali lagi. Siapa Allah? Apa maksud Allah? Allah adalah nama bagi zat. Maksudnya nama bagi dirilah. Okay, zat tu diri. Okay, senang bahasa, zat ialah diri. Tapi sebenarnya tak sama zat dengan diri. Tapi ala kulli hal saya nak mudahkan. Allah ialah nama bagi diri ataupun nama bagi zat, yang mana Allah itu, yang mana zat Allah itu mesti wujud, mesti ada. Dan zat Allah itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Semua sifat kesempurnaan layak bagi Allah. Dan juga zat Allah ini tidak layak, mustahil untuk bersifat dengan sifat kekurangan. Itu namanya Allah. Okey, Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita faham Ar-Rahman Ar-Rahim tu Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tapi apakah maksud sebenarnya? Apa maksud Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani?
Okey. So jadi Ar-Rahman kat sini adalah okey, jap. Ar-Rahman adalah dia daripada rahmah, iaitu Allah memberikan nikmat kepada semua orang, semua makhluk. Sebab itu kita lihat ada maaf saya sebut, ada orang kafir, orang yang bukan Islam yang mana dia kaya, dia boleh berjaya dalam apa nama, dalam sukan kan. Ni apa nama, World Cup sekarang kan. Kita tengok yang mendominasi World Cup adalah orang-orang bukan Islam. Kita pelik, kata Allah ni menolong orang Islam, kenapa bukan contoh apa nama, negara seperti Saudi Arabia ke yang menang, Mesir ke menang, Jordan ke menang, Morocco ke menang, itu negara-negara Islam, kenapa Allah tak kasih kemenangan pada mereka? Itu bezanya. Allah bersifat Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman ialah Allah memberikan nikmat kepada semua orang tanpa mengira agama dia. Betapa pemurahnya Allah ketika itu. Tapi Ar-Rahim pula ialah Ar-Rahim adalah Allah memberikan nikmat yang khusus hanya untuk orang Muslim saja dan, nikmat orang Muslim ini hanya kita kata dia lebih diberikan pada akhirat nanti. Gini cerita dia, dengan sifat Ar-Rahman, Allah memberikan nikmat kepada semua, semua orang, tak kisahlah apa pun agama dia, di dunia. Okey, di dunia. Sebab kenapa tuan-tuan? Sebab, dunia ini tidak ada manfaat pun. Dunia tidak ada manfaat. Kalaulah dunia ini ada manfaat walaupun sebesar sayap nyamuk, nescaya orang kafir ni tak dapat minum, tak dapat makan, tak dapat rezeki pun. Allah hanya memberikan kepada orang Muslim je. Tapi disebabkan dunia ini tidak ada manfaat langsung, maka tak apa, Allah kasih saja nikmat kepada orang kafir. Sebab nanti di hari akhirat, tempat yang betul-betul kita kata memang crucial, tempat yang betul-betul, penting. Ketika itu di hari akhirat, Allah hanya fokuskan memberi nikmat kepada orang Muslim sahaja. Begitu. Macam contohlah seorang cikgu kan. Seorang cikgu dia kan cikgu nak tanda kertas exam, kan sekolah kan ada exam awal tahun, tengah tahun, akhir tahun, SPM kan. Contoh exam awal tahun. Exam awal tahun yang kita kata exam tu macam kita kata tak berapa penting. Kadang cikgu, "Uish, salah budak ni," tapi cikgu kasih je markah, "Tak apa, kasih je lah markah, kasih sebab tak penting." Tak penting. Tapi SPM nanti, uish tak boleh. SPM nanti kena. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Samalah juga dengan dunia ni kan. Dunia ni tak ada penting. Tak penting macam kita kata tiada manfaat. Maka orang kafir nak dapat rezeki, nak kaya, ikutlah tak kisah sebab di dunia ini tidak ada kepentingan, tidak ada manfaat. Hari akhirat nanti baru ada kepentingan, baru ada manfaat. Sebab itulah ketika hari akhirat dengan sifat Ar-Rahim Allah, Allah memberikan nikmat hanya kepada orang Muslim. Itulah maksud Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara khulasa maksud Bismillahirrahmanirrahim ialah kita meminta pertolongan dengan nama Allah yang bersifat Ar-Rahman, iaitu Allah memberikan nikmat kepada semua orang tanpa mengira apa nama, tanpa mengira agama bangsa. Dan juga Allah bersifat dengan Ar-Rahim, iaitu mengasihani. Allah memberikan nikmat hanya kepada orang Muslim di akhirat sahaja. Okey, settle. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji. Apakah itu? Segala puji. Okey, iaitu tiada yang berhak atas sanjungan dan pujian yang sempurna, berterusan dan menyeluruh kecuali Allah. Gini, alhamdulillah tu adalah puji. Okey, segala puji lillah, hanya layak kepada Allah. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, apa sahaja yang berlaku di dunia ini, kita dapat harta ke, kita tak dapat harta ke, orang itu berjaya ke, orang ini gagal ke, kan biasa orang berjaya. Contoh orang berjaya kita puji, "Oh hebatnya kamu, rajin kamu baca, apa nama, rajin kamu study," kan. Contoh ada apa lagi, apa nama, orang tu kaya, kita puji mereka, "Ush, baguslah kamu ni berusaha." Tuan-tuan, segala puji-puji yang kita duk sebut-sebut pada makhluk, segalanya hakikatnya segala pujian itu hanya layak kepada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana
Allah yang memberikan kita pandai, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita kekuatan. Kita duk bangga, kita bangga kita dapat pergi ke masjid, kita bangga kita duduk di sini dengar ilmu, kita bangga kita dapat qiyamul lail. Kita bangga, orang puji kita, "Weh, bagus budak ni, selalu solat tahajud, qiyamul lail. Bagus pakcik ni kan, apa nama, selalu pergi ke masjid." Tuan-tuan, sebenarnya puji itu tidak layak pun kepada kita. Yang layak adalah kepada Allah. Sebab itu bila mana orang puji kita, kita ucap apa? Ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Janganlah pula nanti orang puji, "Eh, pakcik bagusnya pakcik masih kuat lagi pergi masjid." Itulah pakcik memang dah selalu pergi masjid ni. Yelah kita pun alah time tu kan nak rasa, "Uish, aku ni hebat." Kita kita ni selalulah apa nama, kuatkan diri nak pergi ke masjid. Yelah kita nak beribadah apa semua tu. Oh, panjang ayat tu. Sebenarnya hakikat yang menyebabkan kita berjaya berada di masjid, solat, berpuasa, kekuatan tu datang daripada mana? Datang daripada Allah. Kerana itu kalau kita kalau ada orang puji kita, ucapkan alhamdulillah. Segala puji pada Allah. Kamu nak puji aku? Okey, tak apa, tak apa, tak ada masalah kau nak puji aku. Tapi kamu kena ingat bahawa apa yang kau nampak yang ada pada aku ni semuanya milik Allah. Aku kaya hari ni milik Allah. Aku dapat buat ibadah kerana Allah. Aku berjaya, aku pandai hari ini kerana Allah. Aku beli kereta baru kerana Allah. Aku dapat motor baru kerana Allah. Semua kasih. Aku ni tidak ada apa-apa. Ucapkan alhamdulillah. Segala puji lillah kepada Allah. Allah lillah rabbil alamin. Tuhan sekalian alam. Apa maksud alam? Apa maksud alam? Alam semesta, alam barzakh, alam itu, alam ini tak. Ah, Maaf, betul. Tapi alam yang kita kata yang paling senanglah, yang paling senang nak faham ialah maksud alam adalah segala selain daripada Allah. Sesuatu ma siwa Allah, segala sesuatu yang selain daripada Allah. Apa sahaja yang selain daripada Allah, tak kisahlah manusia, pokok, malaikat, jin, langit, bumi, apa semua tu, apa sahaja selain daripada Allah, itu dinamakan alam, alamin. Ha. Jadi, kita mengucapkan puji. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan sekalian makhluk, Tuhan kepada manusia, Tuhan kepada malaikat, Tuhan kepada jin, Tuhan kepada haiwan, Tuhan kepada pokok, Tuhan kepada langit, Tuhan kepada aras, Tuhan kepada bumi, kepada bulan dan sebagainya. Semua itu, apa nama, adalah milik Allah. Kerana Allah Tuhan, Tuhan bagi semuanya. Begitu. Eh, Jadi kita puji hanya kepada Allah sahaja. Allah yang Rob, Tuhan bagi sekalian. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim kita dah cerita tadi. Apa dia? Ar-Rahman adalah Allah Maha Pemurah, iaitu Allah memberikan nikmat kepada semua orang tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Ar-Rahim adalah Allah memberikan nikmat itu hanya kepada orang Islam yang mana ianya khusus untuk hari akhirat. Begitu. Okey, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. So jadi kita dah kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang mana Allah ialah Tuhan bagi sekalian alam. Allah juga bersifat dengan Ar-Rahmanir Rahim dan Allah juga ialah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Malik iaitu apa nama? Tu uh, yang menguasai, penguasa ataupun Malik ni raja. Penguasa Yaumiddin, hari pembalasan. Okey. Allah adalah raja ataupun pemilik bagi hari pembalasan. Tuan-tuan, contohlah kalau siapa yang pernah pergi ke mahkamah ni, saya bagi analogi ya, analogi. Bayangkan, sesi perbahasan telah habis. Sekarang ni nak tunggu keputusan hakim. Orang ni bersalah ke tidak? Orang ni bersalah, contohlah nama Zaid. Zaid ni dia dituduh mencuri, contoh. Jadi mereka pun duk bahas bergaduh dalam mahkamah kan. Last sekali hakim nak bagi keputusan sama ada Zaid ni bersalah ataupun tidak. Ketika Zaid nak tunggu keputusan, apa perasaan Zaid? Takut. Uish, takut kan? Takut. Aku ni bersalah ke tidak ni kan? Macam mana hakim nak putuskan hukuman? Adakah hakim nak memberikan hukuman pada aku? Hakim nak bagi hukuman ke nak lepaskan pada aku? Kita takut sebab ketika tu
Hakim adalah pemilik mahkamah ketika tu. Contoh kan, Zaid masuk awal, hakim datang lewat, contoh 10 minit baru hakim datang. Selama 10 minit tu ada tak kita kata, mana hakim ni datang cepat sikit kan, aku tak sabar ni nak tahu keputusan." Tak. Sebab ketika itu hakim adalah pemilik mahkamah itu. Jadi kita hormat, kita tunggu dengan penuh rasa takut, takut sangat. Begitulah, itu mahkamah dunia tuan-tuan. Macam mana di mahkamah akhirat. Yaumiddin, hari pembalasan nanti. Yang mana ketika itu, kita semua berkumpul di padang mahsyar. Kita semua berkumpul di padang mahsyar nak tahu aku ni bersalah ke tidak, aku masuk syurga ke tidak. Dan ketika itu tuan-tuan, Allah tidak bercakap langsung. Tunggu je. Kita semua tunggu. Tunggulah tengah panas tu. Allah tidak bercakap langsung ketika itu. Adakah kita kata, "Mana Allah ni, cepatlah settlekan cepat-cepat urusan akhirat ni." Tak. Sebab kita tahu Allah adalah raja ketika itu. Ketika itu Allah raja. Boleh nak buat apa? Allah nak diam ke, Allah nak bercakap ke, itu semua atas Allah. Itu semua atas Allah. Gitu. Kita, apa nama, kita nak bercakap pun kena izin Allah. Sama juga kan kalau dalam mahkamah. Contoh ada peguam nak cakap. Dia akan kata, "Minta izin ya Arif." Kan? Kalaulah hakim itu tidak mengizinkan dia bercakap, dia tak boleh bercakap. Sebab ketika itu hakim adalah raja. Raja dekat mahkamah tu. Sama juga dengan akhirat nanti. Kita tak boleh bercakap. Kalau Allah izinkan baru kita boleh bercakap. Bahkan Allah boleh izinkan tangan kita bercakap, mata kita bercakap, kaki kita bercakap. Maaf saya sebut, kemaluan kita bercakap. Semua itu adalah kuasa Allah. Atas Allah. Allah nak suruh kau bercakap ke, tak nak suruh kau bercakap ke, Allah nak start awal ke, start lewat ke, hari pembalasan tu ikut atas Allah. Kerana Allah adalah raja ketika itu. Kerana Allah adalah Raja, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Ketika itu tuan-tuan, setelah kita puji Allah, kita mengatakan Allah itu bersifat Rahman, Allah itu bersifat Rahim. Kita memuji Allah, segala puji pada Allah. Ya Allah, sesungguhnya segala pujian itu kepada Engkau ya Allah. Sesungguhnya bahawasanya Engkau adalah Raja ketika hari akhirat. Lepas tu kita kata apa kepada Allah? Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau saja yang aku sembah ya Allah. Hanya Engkau saja yang aku sembah. Kita dah tahu Allah ini Tuhan sekalian alam. Ketika tu kita tahu bahawa Allah yang menciptakan segalanya. Allah bagi rezeki, Allah hidupkan kita, Allah memberi kita pandai, Allah bagi kita everything, segalanya. Ketika itulah kita dapat rasakan bahawa benar, Engkau saja Tuhan yang aku boleh sembah. Benar, Engkau saja Tuhan yang aku layak sembah ya Allah. Iyyaka na'budu. Engkau saja Tuhan yang aku boleh sembah, yang layak untuk aku sembah ya Allah. Kemudian bila mana kita dah rasa yang Engkau Tuhan, betul ya Allah, Engkau ni Tuhan, aku ni hamba. Lepas tu kita kata apa? Wa iyyaka nasta'in. Dan maka ketika itu hanya Engkau saja aku minta pertolongan ya Allah. Kita dah tahu ya Allah ini Tuhan. Maka Allah ni Tuhan, Allah sahaja yang boleh bagi kita apa saja. Maka ketika itu bila mana kita nak meminta sesuatu, kita nak minta rezeki, kita nak minta kesihatan, kita nak minta kekuatan, dengan siapa kita minta? Dengan Allah. Sebab kita tahu Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Allah je Tuhan yang kita sembah. Maka segalanya kita minta pertolongan daripada Allah. Minta pertolongan daripada Allah. Kita tidak mengharapkan makhluk pun walau ketika itu. Ketika itu kita tidak mengharapkan makhluk. Ustaz, lepas ni saya sakit, tak payahlah jumpa doktor, tak payah pergi klinik. Bukan. Bukan, jangan kita faham begitu. Kita tetap ambil asbab. Asbab kita ambil. Doktor tu asbab. Okay? Kita pergi jumpa doktor nak merawat kita. Tapi siapa yang bagi kesihatan? Doktor ke? Ubat ke? Tidak. Allah. Kerana itu, kalau sesiapa doktor yang betul-betul menghayati Islam, dia tak akan kata, "Tuan, makan ubat ni akan bagi sembuhan." Tak. Dia akan kata, "Tuan, makan ubat ni, insya-Allah ubat ini akan sembuhkan tuan." Itu doktor yang betul-betul menghayati Islam. Kerana dia tahu ubat ini tidak memberikan kesihatan kepada anda. Bahkan Allah yang memberikan kesihatan kepada anda. Dalam klinik UIA tak silap saya pernah pergi. Dia bagi plastik ubat, lepas tu dia macam mana? Dia kata, minta pertolongan ini, minta kesihatan, minta sihat ini kepada Allah, bukan dengan ubat. Bagus. Tapi zaman dululah, beberapa tahun lepas, sekarang saya tak pasti macam mana. Mungkin kalau diteruskan, saya rasa baik. Dan saya rasa kalau klinik-klinik yang
ada dekat, Malaysia ni ataupun di seluruh dunia, klinik orang Islam, kalau dia boleh katakan, dia kata, "Tuan, ni makan ubat ni makan 2 kali satu hari, waktu pagi lepas makan. Tapi tuan, eee, sambil-sambil tu minta doa kepada Allah untuk bagi kesihatan, sebab Allah yang memberi kesihatan bukan ubat." Bagus tu. Itu bagus. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita dah tahu bahawa Allah Tuhan sebenar, maka kita tahu hanya Allah sahaja kita boleh meminta sesuatu. Maka apa yang kita nak minta? Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita nak minta petunjuk kepada Allah untuk tunjukkan ke jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan yang apa tuan-tuan? Ihdinas siratal mustaqim iaitu jalan jalan kebaikan dan juga jalan kebahagiaan. Dan juga jalan Islam, yang mana ianya jalan yang kita kata boleh menyampaikan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kita minta tolong Allah, "Ya Allah, Kau Tuhan sebenar, aku nak minta tolong daripada Engkau ni ya Allah." Minta tolong apa? Minta tolong tunjukkan aku jalan yang benar, jalan kebahagiaan, jalan bahagia dunia akhirat, jalan kebaikan ya Allah. Tunjukkan aku ya Allah. Jalan kebaikan. Jalan kebaikan yang macam mana yang kamu minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang mana yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Jalan kebaikan. Kan kita kata minta, "Ya Allah, tunjukkan kami jalan kebaikan." Kebaikan yang macam mana? Tunjukkan kami jalan jalan Islam. Yang macam mana yang kamu minta? Iaitu jalan seperti mana yang Engkau telah berikan kepada para nabi, para siddiqin, para sahabat, para syuhada, para orang yang soleh. Sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang solehin, kepada sahabat, kepada siddiqin, maka berikan juga kepada aku macam mana Engkau berikan kepada mereka. Begitu. Okey. Minta tolong Allah, begitu. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah, tunjukkan Allah, setengah semangat ni. Nak azan dulu ke? Azan dulu. Eh, ha? Azan dulu kan? Eh, ha? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Ah, eh, Allah ke- le- Hmm. Tes, 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 tes. Okay. So, sambung. Jadi, tadi kita cerita yang kita minta kepada Allah untuk tunjukkan jalan yang benar. Jalan yang benar yang macam mana kamu maksudkan? Iaitu jalan para nabi, para siddiqin, para solihin yang mana mereka itu engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Dan wahai Allah, ya Allah, okey. Dan wahai Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan janganlah engkau, ya Allah, janganlah engkau berikan kami jalan orang-orang yang engkau marah, ghairil maghdubi alaihim, yang engkau marah kepada mereka, dan bukan jalan yang sesat, waladdallin, dan jangan bagi kami jalan yang sesat ya Allah. Kata ulama kat sini, ulama tafsir dia kata, jalan orang yang Allah murkai ialah jalan orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan jalan orang yang sesat ialah jalan orang Nasrani. Sebab apa? Kerana orang Yahudi, mereka memang tidak mengenal Allah. Kat sinilah antara apa nama ulama mengatakan hikmah bahawasanya kita wajib belajar dan juga wajib belajar benda yang benar. Kerana di sini orang Yahudi, mereka tidak ada pengetahuan tentang Allah. Mereka tidak kenal Allah. Mereka tidak mengenal Nabi. Maka disebabkan mereka tak mengenal, mereka tidak menyembah Allah. Kerana itu Allah marah kepada mereka. Dan waladhdallin, orang Nasrani. Orang Nasrani mereka kenal Allah. Mereka tahu Allah. Mereka kenal Nabi Muhammad. Tetapi mereka sesat. Mereka sesat. Mereka degil tak nak menyembah Allah. Tidak mahu menerima kenabian. Jadi, tuan-tuan dan sekalian, secara khulasanya, surah Al-Fatihah ini kita dapat lihat bahawa yang pertama, kita puji Allah. Kita puji Allah, kita sifatkan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Mengasihani, pemilik ataupun kita kata raja, penguasa hari akhirat. Kita puji Allah. Kita puji Allah. Kemudian yang kedua, bila mana kita dah tahu Allah ni ada sifat-sifat kamalat, kita puji Allah. Yang kedua, kita tahu bahawasanya bila mana Allah, Tuhan sekalian alam, kita mengetahui bahawa hanya Allah sahaja yang layak kita sembah. Tuhan lain tak layak disembah. Matahari ke berhala tak layak disembah kerana mereka tidak mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kerana mereka tidak boleh menciptakan alam ini. Bila mana kita dah tahu bahawa hanya Allah sahaja Tuhan sebenar, maka hanya Allah sahaja tempat untuk kita minta pertolongan. Nak minta pertolongan apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Minta pertolongan untuk Allah tunjukkan kita ke jalan yang betul. Kekalkan kita dalam Islam, matikan kita dalam Islam, bukan jalan yang sesat, bukan jalan orang yang Allah murkai. Maka tuan-tuan, lepas ni kita solat Isyak, hadirkanlah makna-makna ini di dalam surah Al-Fatihah kita supaya kita lebih khusyuk lepas ni. Lepas ni kita solat, kita fikirkan gitu, aku adalah hamba, hamba yang kerdil, hamba yang hina. Engkau, wahai Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Tuhan yang menciptakan segalanya. Engkau menguasai hari pembalasan. Ya Allah, aku hamba yang hina ni nak meminta pertolongan kepadamu, ya Allah. Aku nak minta pertolongan. Tolonglah aku, ya Allah. Tunjukkan aku jalan yang betul, ya Allah. Tunjukkan aku jalan yang betul, ya Allah. Kekalkan aku dalam jalan Islam. Matikan aku dalam Islam, ya Allah. Tolong, ya Allah, jangan bagi aku sesat. Janganlah engkau marah kepada aku, ya Allah. Begitu. Hadirkan makna-makna begitu di dalam solat kita. InsyaAllah solat kita akan lebih berkualiti. Jadi, ah, yang terakhir ini insyaAllah, ya ada soalan ke sebelum ni? Soalan sebelum tu? Okey, tadi ini adalah kuliah
kedua akhir saya bulan depan terakhir sebab saya alhamdulillah rezeki saya dapat tawaran sambung ke Al-Azhar, Mesir. Jadi bulan depan, bulan terakhir, kemudian bulan seterusnya saya akan terbanglah dengan isteri saya akan sambung ijazah syariah dekat Al-Azhar selama 2 tahun. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya ajar pada malam ini dan malam yang bulan depan yang terakhir memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan dan sampaikanlah ilmu yang saya telah ajarkan, yang telah saya kongsikan. InsyaAllah, uh, tak gitu, ni pun dah habis waktu. Kita tutup dengan selawat. Allahumma salli afdala salatin ala as'alil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وس- وسلم على عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون صلى الله على سيدina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Maaf salah silap, kalau ada salah silap boleh tegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.